Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, kembali bersama saya Ustaz Zulkarnain bin Hasan dalam slot Kultum, kuliah 7 minit yang membicarakan sebuah kitab kecil yang bertajuk Al-Ajrul Kabir Alal Amalil Yasir. Terjemahannya ialah meraih pahala besar melalui amalan yang ringan. Pada kali ini kita masuk pada siri yang ketiga yang membicarakan sebuah hadis yang amat ringkas tetapi ganjarannya Masya Allah begitu hebat. Hadis ini daripada Abdul Rahman bin Abu Amrah. Katanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu memasuki masjid selesai sembahyang maghrib, lalu duduk bersendirian, kemudian aku duduk menemaninya. Maka Uthman berkata kepadaku, wahai anak saudaraku, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Maksudnya, barang siapa yang mengerjakan solat isyak secara berjemaah, seakan-akan dia telah mengerjakan solat sepanjang setengah malam. Dan barang siapa yang mengerjakan solat subuh dengan berjemaah, seakan-akan dia telah mengerjakan solat sepanjang-panjang malam. Hadis riwayat Muslim dalam Kitabus Salah, Babu Fadli Al-Isya Was-Subhi Fi Jama'atin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini menceritakan kelebihan kita mengerjakan solat secara berjemaah. Solat secara jemaah sebagaimana yang kita faham, ganjarannya mengatasi solat secara bersendirian 25 ataupun 27 kali darjat berbanding dengan solat seorang. Dan dalam hadis ini secara khusus Nabi SAW menjelaskan bahawa sembahyang isyak berjemaah itu kelebihannya seolah-olah kita mengerjakan solat separuh daripada malam. Kalau malam itu bermula pukul 7, berakhir pukul 7, bermakna kita mengerjakan solat kita katakan 5 jam, 7 sampai ke 12 berapa jam? 5 jam, kan? 12 sampai pukul 7 7 jam, mungkin maknanya 6 jam kita solat sepanjang malam. Tapi kalau kita kerjakan solat subuh pula secara berjemaah, seolah-olah kita mengerjakan sepanjang-panjang malam, solat sepanjang-panjang malam. Begitu hebat. Saya cuba nak kaitkan dengan apa yang telah pun dibincangkan pada pertemuan yang kedua dulu, siri kedua. Nabi SAW telah menjelaskan tentang kelebihan solat fajar, iaitu solat qabliyah subuh. Nabi SAW menjelaskan, rak'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, maksudnya solat sunat sebelum subuh, qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu sembahyang sunat sebelum subuh. Fa min babi aula, lebih-lebih lagi lah kalau kita sembahyang subuh. Kalau sunat sebelum subuh pun lebih baik daripada dunia dan segala isi, maka apatah lagi kalau kita sembahyang subuh secara berjemaah, maka pahalanya lebih hebat daripada itu. Sebab itulah saya sarankan kepada diri saya dan kita semua, marilah sama-sama kita pastikan kita mengerjakan 2 solat ini, terutamanya solat isyak dan juga solat subuh secara berjemaah untuk kita meraih ganjaran yang besar sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pakat beramal belaka dah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.